أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaannya, rahmatnya, taufiknya dan inayah daripadanya kita dapat sama-sama pada pagi ini istiqamah hadir bagi melaksanakan tuntutan kita sebagai tanda syukur kita ke atas nikmat hidayah Allah menerusi kalamnya, firman-firmannya di dalam Al-Quran ini, iaitu dengan cara apa kita syukuri Quran? Baca dan tadabbur, merenung ayat-ayatnya untuk mendapatkan ibrah, agar dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan yang ada dalamnya dalam kehidupan kita dengan sempurna, dengan baik. Menerusi kefahaman yang benar berdasarkan ayat-ayat Quran yang kita kaji ni. Baik, Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung tadabbur surah yang baru, iaitu surah yang ke-110 110 108, iaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Di surah ni dia ada perselisihan pendapat sikit tentang tentang di mana turun surah, tentang waktu bilakah surah ni turun, tentang bila surah ni turun. Boleh, iaitu adakah surah ini turun saat Nabi sebelum hijrah ataupun setelah hijrah ke Madinah, iaitu kita sebut Makkiyah atau Madaniyah lah. Okey, barakallah. Makkiyah atau Madaniyah. Dalam mushaf masing-masing ada tulis apa? Ada yang tulis Madaniyah? Tak ada. Kebanyakan saya ambil pandangan mana? Kebanyakan Makkiyah. Jadi betul lah, itulah yang lebih banyak pandangan diambil ialah maksudnya diambil pandangan surah ni Makkiyah. Jadi kenapa ini ketika saat turun Quran dan Nabi dilantik menjadi Rasul, yang ikut Nabi siapa? Orang kaya ke orang miskin? Orang ternama ke orang yang tidak ternama? Orang yang hina ke orang yang dianggap mulia di sisi manusia? Yang dianggap hina lah, hamba, orang miskin. Itu yang awalnya. Jadi surah ini turun antaranya sempurna ketika Nabi SAW saat dakwah Nabi diikuti oleh orang-orang yang rendah tarafnya pada tanggapan kaum musyrikin di ketika zaman tersebut. Dan ini memang menjadi sifir bagi orang-orang yang ingkar ni. Sampai hari ini pun diukurnya sesuatu nilai kebenaran itu berdasarkan apa? Siapa pengikut, apa titlenya. Baru dia anggap ini baru layak untuk dianggap sebagai benar.
Sebagaimana kalau kita rujuk surah Hud. Tengok dalam surah Hud ayat yang ke-27. Surah 11. Surat 224. Ini kisah sepanjang zaman, sejak awal diutuskan para rasul. Antaranya rasul terawal ialah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Jadi sejarah akan terus berulang. Sikap-sikap manusia ni untuk diambil iktibar sejak dulu diulangi. Wataknya, cumanya namanya lain. Watak berbeza tapi seperangai yang sama. Itulah sunnatullah yang terus berlaku sampai kiamat terhadap orang-orang yang kufur ni. Okay, jom baca ayat 27. Jumpa dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Surah Hud ayat 27. Muka surah berapa tadi? 224 tak semua dapat Okey. Faqala al-mala' mula dia. Okey, kita baca Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Maka telah berkata oleh siapa? Ketua-ketua ni. Malak ni maknanya rujuk pada orang-orang yang atasan lah. Tapi kalau kita orang Melayu kita panggil apa? Kita malakun pula kita kan. Jadi malak ni bukanlah istilah buruk, tapi bila kita gunakan tu dia jadi nampak macam buruk. Malak ni maknanya orang yang ada orang atasan. Kan. Malakun pula jadinya. Malak ni macam inilah. Orang atasan ni kata apa? Daripada kalangan orang-orang yang ingkar ni. Orang-orang yang ingkar ni, orang yang kafir ni. Min qaumihi, daripada kaum siapa? Kaum dia sendiri. Jadi bukan orang lain bukan orang lain. Jadi kaum Nabi Nuh tu sendiri. Apa dia kata? Ma naraka illa basyaram mithlana. Pertama dituduh pada siapa? Nabi itu sendiri dulu. Orang yang bawa slogan ni, kebenaran ni, mengajak kepada kebenaran ni. Tidaklah kami pandang kau ni melainkan sama yang macam kami, tak ada beza dia. Yang pertama itu. Yang kedua, wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna. Dan tidaklah kami pandang kau, iaitu orang yang ikut kau, melainkan mereka semua adalah orang-orang yang apa? Aradhiluna, lebih rendah taraf kedudukan yang hina daripada kami. Dan bahkan badiyar ra'i. Apa ni? Ini bukan orang yang berfikiran jauh. Pandangan dia ra'i itu apa? Pandangan dia singkat. Pemikiran yang rendah. Jadi pertama dia punya fizikal, dia punya harta dia semua kan, dari sudut luaran rendah, hina. Yang kedua dari segi pemikiran pun kan rendah, low. Ni orang yang low standardnya. Dia kata. Dan wa ma nara lakum alaina min fadlin. Bahkan tidaklah kami pandang kamu ni ke atas kami sebarang kelebihan pun.
Jadi buat apa kami nak percaya kat kau? Buat apa kami nak ikut kau? Bal nazunnukum kadzibin. Bahkan kami memang yakin yang kau ni penipu pembohong. Inilah alasan kebenaran itu tertolak. Ini sikap yang menyebabkan apa? Hidayah tak akan masuk pada diri sesiapa pun. Tak kira siapa pun dia, kalau ini sikapnya, inilah penghalang daripada seorang itu mendapat rahmat Allah. Ini sikap sama yang dibawa sebenarnya sikap ni oleh siapa? Iblis lagi lah. Dan Nabi sebut dalam hadis dia, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, iaitu sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini penyakit kibr. Disebut al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Cuba baca hari ni. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Mana dia? Al-kibr apa? Sombong. Kesombongan itu, definisi sombong ni apa maksud sombong? Batarul haq, iaitu menafikan, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan Nabi kata lagi dalam hadis lain, di situ nampak clear. Baca pula hadis ni. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Apa maksud dia? La yadkhulul jannah apa? Tidak akan masuk syurga. Man, barang siapa yang kana fi qalbihi, adalah ada di dalam hatinya misqala zarrah, walau sebesar zarrah, min kibir, daripada sombong. Sombong tu dia buat apa? Tolak kebenaran. Betul dah benda tu, tapi apa? Sebab status orang tu dia tak nak terima. Yang diremehkan siapa? Orang lain. Oh, itu maksud sombong. Dan akibat sombong, Nabi kata apa? Tak akan masuk syurga. Walaupun besar mana sombong tu. Oh, na'udzubillah. Bahayanya. Bahayanya. Yang cakap ni siapa? Yang cakap siapa? Siapa Nabi? Pemilik kunci syurga. Yang buka nanti siapa? Nabi lah kan? Cuba bayangkan. Dia yang cakap. Jadi kita nak remeh-remehkan ke macam mana? Ni kena jaga-jaga. Jadi inilah. Dah dapat dah terjemahan dia. Okey, terjemahan yang pertama balik ulang balik. Al-kibru apa? Kesombongan itu, bataru adalah menolak al-haq, kebenaran, wa ghamtu, dan
meremehkan an-nasi. Oh, jangan kita bersikap demikian. Dan akibat daripada penyakit sombong ni apa berlaku? Tak boleh masuk syurga. Dapat dah, yang pertama dapat terjemahan. Penting ni, simpan betul hari ni. Yang kedua tadi apa? La yadkhulu, tidak akan masuk syurga. Siapa ni tak akan masuk syurga? Man. Barang siapa yang man tu. Barang siapa yang kana fi qalbi, ada dalam hatinya. Ada dalam hatinya. Okey. Misqalah zarrah, seberat zarah min kibr, daripada kesombongan. Baik. Ini berkaitan dengan ayat ni. Jadi daripada sini lah surah ini turun. Balik pada surah Al-Kautsar. Saat ketika antaranya yang paling menyedihkan Nabi ialah saat Qasim, anak Nabi. Nama dia Qasim. Anak Nabi dekat mana masa tu? Nabi dekat Mekah. Meninggal. Lagilah Nabi ni dihina. Lagi mereka meremehkan Nabi lah. Mereka meremehkan Nabi SAW dengan mengatakan abtar. Dia ni dah ikut dia orang miskin. Lagi hamba. Kemudian tak ada keturunan. Lelaki tak ada. Semuanya ada seorang pun meninggal lah. Jadi dia ni tak boleh pakai pun. Tak ada apa-apa pun yang kita patut terima apa yang dia bawa. Ini satu celaan buruk lah. Penghinaan kepada Nabi SAW. Lalu surah ni turun atas dasar apa? Pembelaan Allah kepada Nabi. Ini Allah kata, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka, sesungguhnya engkau yang orang yang benci engkau ni, yang cela engkau ni apa? Huwal abtar. Dia lah sebenarnya yang terputus. Terputus apa? Terputus daripada rahmat sebenarnya. Baik, jadi kita itu pertama. Jadi Makkiyah surah ni. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi tidur, ada baring di masjid. Ini pula di Madinah ketika ni. Sebab tu ada pandangan juga kata Madaniyah sebab ada hadis berkaitan dengan ni. Di ketika dari Anas bin Malik katanya, satu hari Nabi SAW di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan lah. Lantas setelah itu Nabi pun bangun, angkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau ketawa wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, baru saja sampai pada aku satu surah. Lalu baginda pun membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Surah ni. Kemudian Nabi SAW sambung lagi setelah baca surah tu, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Apa itu Al-Kautsar? Nanti kita bincang lanjutlah maksud dia. Tapi cuma kita baca hadis dulu. Apa sahabat jawab? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jawab kami, Rasulullah SAW sabda. Kami jawab apa kan Nabi? Bila Nabi tanya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini memang kebiasaan. Bila Nabi tanya pada sahabat, sahabat akan jawab macam tu. Lalu Nabi jawab apa? Fa'innahu naharun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Jadi Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku azza wa jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Jadi ingat, pertama yang kita tahu kat sini apa dia? Al-Kautsar apa? Sungai yang khas yang Allah beri kepada Nabi. Di mana ni? Di syurga nanti. Di sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah sampai ke mana-mana sungai itu mengalir sampai ke mana? Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Jadi aliran sungai itu terhimpun kat mana? Sebuah haud, iaitu telaga. Ni dinamai telaga Kautsar. Dan gelas-gelas dikeliling telaga tersebut sejumlah bintang-bintang di langit. Jadi tak akan berebut untuk sesiapa datang ambil.
Namun ada dari sebagian hamba yang tidak dapat minum daripada telaga tersebut. Ni saya ringkaskan terjemahan. Hari ini panjang dalam Sahih Bukhari ya. Namun ada sebahagian daripada hamba Allah ni, umat Nabi yang tak dapat minum telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahawa mereka telah melakukan amalan yang baru sesudah peninggalanmu? Ini dalam Sahih Muslim. Di hadis ni menunjukkan sungai itu dan telaga Al-Kautsar yang ada di syurga itu dimasukkan dengan maksud Al-Kautsar yang memiliki kelebihan limpahan yang sangat banyak. Dan siapa yang minum telaga ni nanti apa? Dia tak akan haus selama-lamanya setelah minum. Baik. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari hadis nombor 7049 ni, saya tak tulis ni sebab panjang hadis-hadis ni. Nabi kata, inna faradtukum ala al-haud, sesungguhnya aku akan mendahului kamu, ditunggu kamu di mana? Haud tu. La yurfa'anna ila rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum. Uktuliju duni fa'aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'daka. Aku akan mendahului kamu di telaga dan dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kamu yang datang untuk minum air tu. Ketika aku nak mengambilkan minuman untuk mereka daripada Al-Haud, tiba-tiba mereka dijauhkan daripada aku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui apa perkara yang mereka telah lakukan sesudahmu, iaitu melanggar apa yang Nabi ajarkan. Inilah umat yang akan tak dapat minum daripada telaga Kautsar ni. Lalu Nabi kata, innahum minni, sesungguhnya mereka ni umat aku. Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa'aqulu suhqan liman baddala ba'di. Ini saya ambil quote ni. Nabi bela lagi, Nabi kata apa? Nabi kata, innahum minni, sesungguhnya mereka ni umat aku. Lalu dijawab, fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Fa aqulu suhqan liman baddalu. Ini penting ni kuat ni Jom kita baca. Dulu Nabi kata apa? Ini orang yang datang kat telaga nak minum, tapi Nabi tak bagi minum. Jadi Nabi kata innahum minni. Dia baca innahum minni. Fa yaqulu innaka la tadri. Fa yuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Jadi sesungguhnya mereka ini, Nabi kata, daripada kalangan aku. Aku nak bagi mereka minum lah. Ni umat aku. Lalu
fayuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma badalu ba'dak. Sesungguhnya kau tak tahu apa yang mereka dah gantikan. Mereka gantikan agama engkau ni sesudah engkau tinggalkan mereka. Nabi dah tinggalkan agama yang sempurna. Tiba-tiba apa? Ada orang ubah dia. Suatu hari ni Islam ada banyak version tak? Banyak kan? Macam-macam jenama ada. Jadi cakaya ukur dia kat mana? Apa yang Nabi kan dah tinggalkan, apa yang sahabat telah tunjukkan, dan apa lagi? Golongan yang ikut dengan sebaik-baik ikutan tu telah tinggalkan para ulama yang lain. Berdasarkan daripada apa? Dua sumber, Quran dan sunnah Nabi tu. Jadi maknanya ayat hadis ni menunjukkan apa? Nabi tahu tak seluruh perbuatan umat dia lepas Nabi wafat? Tak tahu. Masa Nabi hidup sebagainya Nabi tahulah apa yang Allah telah khabarkan saja. Tapi lepas tu tak tahu. Jadi lalu apa Nabi kata setelah Nabi dapat khabar ni? Fa'akulu, lalu aku pun berkata, suhqan. Suhqan maknanya apa? Pergi jauh, berambus macam tu. Kalau panggil halumma, halumma. Ada hadis ni dia kata halumma, Nabi panggil, mari. Nabi nampak cahaya-cahaya ni. Tapi ketika Nabi tahu khabar ni, Nabi kata suhqan apa? Pergi. Liman badala ba'di. Untuk siapa? Untuk orang yang badala, menggantikan syariat aku sesudah pemergian aku. Jadi ini satu lagi perkara yang kita kena takuti. Yang ni tadi apa? Akibat sombong kan? Tak dapat masuk. Yang ni akibat ubah agama. Ubah agama Nabi. Jadi apa? Terhalang untuk apa? Dapat minum di telaga Kausar. Ini kita kena tahu ni hadis ni. Dan ni semua dalam Sahih Bukhari ya, dan Muslim, muttafaqun alaih. Baik. Hadis ni antaranya adalah hadis ni menceritakan tentang Al-Kausar yang dimasukkan apa? Al-Kausar dalam ayat ni, dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, iaitu telaga di akhirat nanti. Baik. Sekarang kita pergi kepada nama surah pula. Jadi nama surah ni Al-Kausar. Al-Kausar ada perkataan apa dia? Itu tadi dia punya tafsiran lah kan. Sekarang kita pergi kat lughah dia pula. Kausar berkenaan kasura. Apa makna dia? Biasanya kasura dia punya kita panggil apa? Kasirun. Kasir maknanya apa? Banyak. Kalau sikit apa? Qalil lah. Banyak lawan dia. Kalau sikit qalil. Kalau banyak kasir. Kasir. Ini biasa, dia punya wazan biasa. Kasura jadi kasirun. Ataupun kasratun. Kasrah. Banyak juga. Kalau paling banyak kita panggil aksar. Ataupun lebih banyak. Cuba buka surah Al-Kahfi contohnya. Kata-kata siapa tu? Surah Al-Kahfi. Ya ayat yang ke-34. Ayat pokok surat berapa? 297. Siapa ayat tu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana lahu samarun faqala
قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Jadi lelaki ni kata apa? Wa kana lahu, orang kata wa kana lahu samarun, dan dia ni memiliki perniagaan. Samarun ni perniagaan lah yang besar. Dan dia berkata kepada sahabat dia ni dalam keadaan wa huwa yuhawiruhu, dia sedang bersembang-sembang berbual lah tentang pencapaian-pencapaian dia. Dia kata apa? Ana aktsaru. Maksud dia aku lebih ni aksar. Aku lebih banyak daripada engkau dari sudut harta. Dan aku lebih banyak daripada engkau dan juga dari sudut apa? A'azzu tu apa? Lebih mulia, lebih banyak lagi. Nafaran apa? Pengikut. Jadi dua lah. Followers ramai, harta pun banyak. Kan? Ramai followers dan lebih banyak kekayaan. Okey, ini perkataan ni maknanya paling banyak atau lebih banyak. Dan ada lagi dalam Quran juga perkataan takasur. Ini apa pula? Takasur apa? Sekarang ni kita semua perkataan kasrah ni banyak, beza-beza ni. Okey, kalau kasir maknanya banyak je, banyak biasa-biasalah, standard punya. Kasrah pun sama juga, banyak juga. Aksar lebih banyak. Lebih banyak. Kalau takasur, yang ini apa ni? Saling membanyakkan. Ni saling membanyakkan. Takasur. Dan kausar. Hari ni yang kita baru ni kan. Kausar. Ni semua wazan-wazan fi'il lah kalau kita belajar bahasa Arab sebenarnya. Dia ada fungsi bila wazan-wazan ni. Kausar maknanya apa? Oh, ini apa? Banyak yang melimpah ruah. Maknanya apa? Oh, banyak sangat. Jadi ni antara dia. Kausar maknanya dengan wazan ni mubalaghah. Banyak yang melampau-lampau. Yang melimpah ruah ataupun yang ini menunjukkan apa dia? Sirah mubalaghah ni maknanya melampau. Banyak. Kausar ni maknanya banyak dia, melampau banyak dia. Okey. Banyak apa? Kebaikan lah dimasukkan sini, kebaikan. Baik. Itu maksud Al-Kausar. Jadi maksud dia mengatasi semua banyak yang ada lah. Okey. Banyak yang melampau. Baik, sekarang kita pergi kepada surah. Jadi apa kelebihan surah ni? Ada kelebihan tak? Surah ni tak ada kelebihan kan? Ada fadilat tak? Kalau ikutkan tak ada macam yang lain lah. Tapi ada satu kelebihan dia. Sebab tu ramai suka baca. Apa dia? Gitu. Kelebihan dia cepat habis kan? Itu ramai suka. Okey. Jadi kita tengok pada ayat dia. Ayat yang pertama dia. Saya pandang balik Tadi dah salin lah di hadis ni. Okey. Okey. Jadi apa ayat yang mula? Kita mula dengan baca surah dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Baik. Sekarang kita nak terjemah. Inna a'tainaka al-kautsar. Baik, jom kita tengok. Inna, sesungguhnya apa? Jadi kalau jumpa ada alif belakang, dia ada dua perkataan. Sesungguhnya kami. Kalau inna ni macam ni, tak ada alif kan? Sesungguhnya je. Jadi ni sesungguhnya kami. Dia sebenarnya ada inna, kemudian ada perkataan nahnu. Inna tambah dengan nahnu, jadi dia nak singkatkan jadi inna. Alif saja diletak. Ada sebagai ayat dia keluarkan alif nahnu ni disambung jadi na, jadi disebut innana. Ada juga, ada ayat macam ni. Rabbana innana sami'na, kan? Munadiyan yunadi lil iman. Tengok beza innana dengan inna. Ada faedah lah, ada juga faedah dia. Ada perbezaan. Kenapa dikeluarkan, kenapa tak, ada juga dia punya perbahasan tentang tu. Tapi hari ni kita tak masuklah yang ni. Jadi maknanya kita nak beritahu inna bila ada alif, dia paling ringkas. Nun ni diganti dengan alif saja. Nahnu ni letak alif saja. Ataupun nahnu ni letak nun alif belakang. Macam ni. Baik, jadi sesungguhnya kami. Kadang-kadang dalam ayat Allah kata inni. Ada juga. Ni maknanya apa? Sesungguhnya aku. Ataupun saya. Yang baik sikit lah. Sesungguhnya aku. Ada perbezaan tak? Pernah tak pergi kaji dalam Quran, Allah guna inni dengan inna? Ayat dia, konsep dia macam mana? Konteks ayat dia macam mana? Inna ramai. Inni seorang. Maknanya Allah ramai ke dalam ayat ni? Ramai ke tak? Tak pula kan? Jadi bila Allah guna kami, kenapa kadang-kadang kami, kenapa kadang-kadang aku? Ada beza tak? Kena kaji, tengok. Jadi bila Allah guna kami, ini nak cerita pasal apa? Perbuatan-perbuatan Allah, hukum hakam yang Allah nak tetapkan. Jadi kami ni ayat berdaulat, kita panggil. Ayat royal. Royal apa orang kata? Tax. Faham? Ayat kerajaan. Ya, Allah guna inna. Nak beritahu tentang hukum dia, yang kita ni pemberian dia semua inna. Tapi untuk hak-hak kita pula yang kita nak dapatkan daripada Allah, kita nak doa, nak Allah rahmati kita, dan Allah mesra dengan kita. Allah kata, tak apa, minta dengan aku. Allah kata, inni. Allah guna inni. Okey? Itu beza dah. Contoh, buka surah 40 ayat 60. 40 ayat 60. Surah apa tu? Kafir. Muka surah berapa? 474. Laju ni depan ni. Kuat je payah.
Contohnya ayat 60 ha? Kalau guna domir ya kat situ. Okey. Ini kadang-kadang imam baca kan sebelum doa, lepas solat tu. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan engkau berkata apa? Ud'uni. Apa maksud dia? Berdoalah kamu kepada aku, astajib lakum. Nescaya aku berkenankan. Ini berkaitan dengan apa ni? Allah nak bagi undang-undang dia ke ataupun untuk kita? Kita nak doa kat dia. Jadi ini menunjukkan rahmat dia dan juga dekatnya, kemesraan Allah dengan hamba, nak bagi kita rasa selesa. Untuk apa? Hubung dengan dia. Okey? Surah 40 ayat 60. Dari situ apa perkataan? Ud'u ni. Bukan guna ud'una. Kan? Ud'u ni. Beza dengan ni a'toi na, bukan a'toi ni. Kan? Ni na. Sebab kami beri kat situ. Tapi yang tu ud'u ni, kamu nak minta kat aku. Kau minta kat aku, Allah guna ni. Nampak tak? Jadi daripada bawah nak naik ke dia, kan? Hamba ni nak dapatkan hak dia kepada Tuhannya, apa dia? Allah guna istilah aku. Mesra Allah dengan kita. Baik. Dalam surah lain pula, satu lagi surah 2. Ini nampak ada inni kat situ. Allah guna perkataan inni. Ayat 186. Okey. Apa orang kata? Inni qarib. Betul tak? Tentu saja ada buku fa inni qarib. Orang-orang tulis buku fa inni qarib, kan? Ambil tajuk ni. Buku tu tentang apa? Terapi kita nak dekatkan dengan Allah lah. Begitu penyayangnya Allah kepada hamba-Nya, dekatnya Allah dengan hamba dia. Baik. Apa ayat tu? Kita baca ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Jadi Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku ni kepada engkau, jawablah fa inni qarib. Apa dia? Sesungguhnya aku sangat dekat. Inni ya, Allah berkata inni kat situ, bukan inna. Dan Allah kata apa? Uji da'watad da'i. Ini soal apa? Doa. Rayuan-rayuan hamba dia. Jadi Allah kata apa? Aku sentiasa menjawab, memperkenankan permintaan da'i. Siapa saja yang berdoa, iza da'an, apabila mereka berdoa kepada aku. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka semua menyahut perintah-perintah aku, dan hendaklah mereka beriman dengan janji-janji aku, supaya mereka sentiasa di atas petunjuk bimbingan. Jadi ini beza di antara lafaz inni dengan inna. Ingatlah, inna nak tunjuk apa? Inna nak tunjukkan apa? Ya, kebesaran, keagungan dia. Dalam hal apa? Menetapkan segala hukum
hukum hakam dan memberikan segala yang dia nak berikan. Ni. Sedangkan ini ni selalu Allah guna untuk apa? Untuk hamba dekat dengan dia supaya hamba merayu, meminta kepada Allah. Baik. Personal, lebih kepada personal. Ni lebih kepada personal, pribadi masing-masing. Betul. Boleh faham sedikit Baik. Jadi Allah kata apa? Inna, sesungguhnya kami a'tayna. A'tayna apa yang terjemah? Telah mengurnia. Dia kata a'ta ni mengurniakan ataupun memberikan oleh kami. Jadi ulang lagi perkataan ni. Kita detailkan maksud yang ada dalam perkataan a'tayna. Jadi ini past tense ke present tense? Ya, macam mana tahu past tense? Nasib baik saya memang telah. Itulah gunanya terjemahan dik lengkap. Kalau biasa apa? Sesuai kami menggunakannya. Tapi sebab saya selama telah kan. Kalau telah ni kena tak past tense ke present tense? Tak kena sebab tak belajar bahasa Arab. Tapi kalau belajar boleh tahu dah. Bila jumpa kalimah macam ni, contohnya sad ba ra. Apa ni? Okey, tambah belakang na. Sabarna. Artinya apa? Telah sabar oleh kami ataupun kami telah. Jadi jumpa yang perkataan nun alif je ni ada sukun sebelum. Ini mesti past tense. Tanpa perlu terjemah telah pun lah. Tapi semua tak boleh tahu juga ke? Kena ingat pula. Contoh lagi apa dia? Qara nah. Past tense ke present tense? Dah tahu dah. Kenapa tahu past tense? Pattern dia tu. Nun alif kan? Dia akhir. Lepas tu ada perkataan, ada sukun sebelum dia. Nun alif di akhir kalimah sebelum dia sukun. Qara'na dia, kami telah baca maksud dia. Ataupun secara maksud asal dia telah baca oleh kami. Macam tu. Lagi? Apa lagi? Kalau apa perkataan nak lagi? Belajar apa? Alim. Kalau alimna telah tahu oleh kami. Maknanya kami dah tahu. Kalau orang tanya dah tahu belum? Alimna. Kami dah tahu. Kita dah tahu. Ni. Pattern dia macam ni. Nun alif di akhir kalimah sebelum dia, huruf sebelum dia mesti titik baris, mesti sukun. Ini maknanya benda tu dah berlaku. Okey? Kalau kulna, maknanya kami telah berkata. Kalau ni apa? Akala apa? Akala. Makan. Kalau kami dah makan? Akal. Senang aja. Ingat macam mana belakang dia? Nak belakang ni. Kita dah makan dah. Akal nak. Cakap macam tu je. Okey. Ni dah makan ke belum semua? Jawab apa? Akan dah sarapan dah pagi tadi? Dah makan? Jawab apa bahasa Arab? Senang je. Macam itulah. Kami telah makan maksud dia. Solat apa dia? Solaina. Solat lah. Macam tu. Solat dari mana ni? Kan? Solat. Jadi perkataan. Jadi macam ni lah. Kalau kami dah sampai. Kalau sampai maknanya wasolah. Sampai kan? Wasol. Kita hamzah wasol kan? Sambung, dah sambung. Kalau kita sampai sini, orang tanya mesej, dah sampai belum? Jawab apa? Wasolna. Pandai dah bahasa Arab. Senang je kan?
Wasalna maksudnya. Lupa. Ni wasalna macam tu. Lepas ni jawab dalam ni kawan-kawan mesej je. Ada type Arab kan? Wasalna. Terkejut orang tengok apa ni. Dah sampai lah mana tu. Okey ini beza dia lah. Tu fungsi dia. Tapi kita nak mudah dan cepat kita tambah ni lah. Telah. Oh orang tahu dah. Past tense. Okey. Okey. Banyak lagi lah. Benda-benda ni kadang-kadang kita kena sentuh sikit supaya mesra sikit dengan bahasa Arab. Kita nak baca Quran bahasa Arab kan. Kurang kita ada sedikit pendedahan benda-benda macam ni. Okey. Jadi sesungguhnya kami telah mengurniakan kau apa ni? Akan engkau. Siapa engkau di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Kausara ke Kausaru? Ya, ra tu bagi apa? Jadi ra tu bagi fathah lagi kan? Okey, sebenarnya. Jadi Kautsara. Jadi tambah apa lagi? Lagi sekali akan Al-Kautsar nikmat yang melimpah luah. Antara pandangan nikmat melimpah luah tadi itulah. Hadis tu kata apa? Tadi kita bincang mula-mula sekali dalam tafsiran, iaitu maksudnya telaga Haud tu. Telaga Kautsar. Jadi secara khususnya nikmat melimpah luah ni apa? Haud. Telaga telaga di akhirat. Yang kedua, nikmat yang umum. Apa dia? Banyaknya ni. Apa dia? Nikmat yang umum. Antaranya Al-Quran yang Allah beri kat Nabi. Iaitu cuba buka surah 15 ayat 87. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah 15 ayat 87. Surah Al-Hijr. Okey. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Demi sesungguhnya kami telah kurniakan kepada engkau apa dia? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Apa 7 ayat? Ya, maknanya surah Fatihah. Dalam hadis lain Nabi sebut apa dia? Tidak pernah turun unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Furqan wala fil Zabur misluha. Tak pernah turun mana-mana kitab yang terdahulu. Kan, mana kitab terdahulu satu surah yang macam ni. Iaitu apa? Surah Al-Fatihah. Ni kelebihan besar Nabi dapat. Dan bila Nabi dapat, dia akan dapat kat siapa pula?
Oh, memang dapat sekali tersiramkan kita sekali nikmat ni. Hari ni kita dapat nikmat besar, iaitu surah yang kita baca, yang Allah wajibkan baca. Ini surah nikmat Al-Fatihah. Dan pelengkap lagi yang lain surah Fatihah ni apa dia? Tambah lagi nikmat, ziyadah nikmat ni, wal Quran al-Azim. Jadi wal Quran al-Azim ni kata ulama, Al-Quran al-Azim ziyadatan alal Fatihah. Jadi Al-Quran ni surah Fatihah dalam ayat ni. Al-Quran al-Azim itu seluruh dia tu ziyadah alal Fatihah. Pertambahan lagi kepada surah Fatihah, itu untuk kita lebih mendalami maksud dia, mendasari makna dia. Ini nikmat paling besar yang Allah kurnia pada Nabi sebenarnya. Al-Quran, dan terutamanya dalam pembuka dia tu, surah Fatihah, yang tak ada pada mana-mana Nabi pernah dapat surah macam ni. Okey. Dan Al-Quran dan Fatihah ni sendiri merupakan apa dia? Kemuliaan kita, kemuliaan Nabi itu sendiri. Di sini Allah sebut zikrukum. Buka surah 21 ayat 10. Nampak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah berikan, kurniakan kepada kamu, wahai umat Nabi lah, fokus dia kepada semua lagi, umum lagi, sebuah kitab, iaitu Quran ni, yang di dalamnya mengandungi zikrukum apa? Kat sini zikrukum bukan masuk peringatan. Apa makna dia? Kemuliaan maksud dia. Dalam ni mengandungi kemuliaan untuk kamu. Siapa nak mulia, ambil apa yang Allah turunkan. Dalam ni kemuliaan kita. Hari ni macam mana kita jadi hina? Apa punca? Hina tak umat Islam? Hinalah bila yang buat rosak kadang-kadang umat Islam sendiri kan, yang memalukan umat Islam sendiri, yang buat banyak perbuatan fahsyat hari ni, berzina ni semua, kadang-kadang umat. Ya. Sebab apa? Sebab mereka tinggalkan kemuliaan mereka ni. Akhirnya jadi watak yang buruk juga. Baik. Jadi Allah tanya, afala ta'qilu, tidakkah kamu berfikir untuk apa? Bersyukur dengan nikmat yang besar. Baik. Sebab itu, atas sebab Nabi dapat Quran ni, kan, Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi, angkat nama Nabi tu untuk sentiasa dipuji. Dalam surah 94. Ni. Pujian kepada Nabi, selawat kita panggil. Selawat. Surah 94 ayat 4. Ayat 4. Allah kata, wa rafa'na laka zikraka. Tengok, zikraka kat situ untuk Nabi. Ayat 4, muka surat 596. Ini semua kenikmatan surah ni, kenikmatan batin yang Allah beri pada Nabi.
Yang antaranya ayat 4 ni apa? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat. Rafa'na ni, a'taina ni masa tadi anzalna, lagi apa lagi? Tadi ataina, lagi tadi rafa'na. Kami telah angkat apa dia? Laka, untuk engkau saja. Siapa? Nabi. Taksis Islam tu. Orang lain tak dapat macam ni. Rasul lain pun tak dapat macam ni. Apa dia? Zikraka. Zikraka apa? Sebutan untuk Nabi. Dan bila sebutan untuk Nabi Allah angkat, kita pun terangkat sama tak? Kita pun terangkat sama kelebihan. Sebab tu Nabi kata apa dalam hadis? Ni antaranya apa? Sebutan Nabi sampai kiamat. Nama Nabi terus disebut dan diulang, dan ajaran Nabi terus diajarkan. Ni sebagaimana perintah Allah dalam surah berapa pula? Surah 33 ayat 56. 33 ayat 56. Esok mungkin ayat ni akan disebutkan. Besok kan? Hari ni ayat Khamis kan? Dia sebut hari Jumaat. Ayat 56. Okey. Ber 426. Muka surat 426. Ni ramai bawa Quran sendiri ke macam mana? Sendiri Ni yang boleh terus note dalam tu. Okey. Jadi kalau handphone pun ada sekarang dekat Quran tu, dia boleh note kan? Dalam handphone je kan? Jangan payahlah kan? Lepas tu handphone rosak pula, kena buang balik semua, habis semua. Okey. Kita baca ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, mereka berselawat ke atas Nabi. Maksudnya apa? Kalau Allah berselawat, maksudnya apa? Allah bila sebut selawat sini, Allah ni meninggikan puji Nabi dan angkat kedudukan Nabi tu ke makam yang tertinggi. Disebut makam Mahmudah lah, dia kata. Betullah antaranya lepas azan, apa sunnah dia? Banyak tempat-tempat untuk selawat ni. Lepas azan selawat, kan? Pagi selawat 10 kali, petang selawat 10 kali, sekurang-kurangnya macam tu. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat. Jadi sesungguhnya Allah ni berselawat ke atas Nabi. Demikian juga para malaikat yang memuji-muji Nabi ni. Lalu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya dengan bersebenar-benar selawat dengan sallimu, apa dia? Sejahtera dan penghormatan yang sepenuhnya. Iaitu dengan antaranya apa? Lepas dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kelebihan dia? Apa kelebihan kita ikut ni? Jadi kat sini Al-Quran, kat sini selawat ni mana? Ar-Rasul lah dia lah. Dua ni. Dan Nabi sebut dalam hadis,
Baca hari ni. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi ashran. Jadi sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya berapa kali? 10 kali. Jadi kita perlukan tak selawat daripada Allah juga? Cara nak dapatnya apa? Selawat ke Nabi. Allah akan selawat pula ke atasnya. Macam mana Allah selawat kan? Jadi buka surah antaranya ni orang-orang beriman yang buat ni. Surah 33 ayat 43. Surah 33 juga, belakang sikit ayat 43. Ada syarat dia kat situ. Belakang sikit. Ada surat. Nampak tak? Sama tak? Tadi kat Nabi kan? Ini ada tak? Sudah khusus untuk orang beriman ya. Dia baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah, Tuhan yang yusalli. Tengok kat situ. Dia berselawat ke dia kata? Tak. Sama. Dia maksudnya apa? Bila Allah yusalli ni, beri rahmat, beri keampunan, beri hidayah. Itu maksud dia. Rahmat, keampunan dan hidayah. Jadi kita perlukan ni semua. Kita perlukan ni semua. Sedangkan Nabi pula Allah selawat apa dia? Nabi dah habis, dah bebas daripada dosa. Tak perlu keampunan dah lah. Nabi dah bebas, Nabi pembawa hidayah dah kan. Jadi ni maksudnya apa? Allah puji Nabi. Angkat kedudukan Nabi lagi. Tapi dari segi kita pula apa? Dalam ayat ni. Apa dia maksud dia? Selawat ni 3. Maghfirah. Lagi. Rahmah. Lagi. Hidayah. Maghfirah, rahmah, hidayah. Bila Allah selawat kat kita tu maksud dia maghfirah, rahmah, hidayah. Allah turunkan rahmat dia, Allah beri keampunan dan Allah letak kita dalam hidayah, di atas hidayah tu, jaga kita. Syarat dia apa? Kita kena beriman. Sebab Allah kata, dan Allah kata liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu daripada kesesatan kepada cahaya. Inilah hajat utama makhluk kita ni kepada Allah sebenarnya. Lebih daripada segala-galanya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia terhadap orang-orang yang beriman adalah Maha Penyayang. Okay. Ini nikmat yang umum Allah beri pada Nabi. Dan juga dapat pada umat dia. Kelebihan tu. Baik, inna a'tainakal kautsar. Jadi ringkasnya inilah. Secara khususnya di akhirat apa dia? Ni nanti, telaga ni. Jadi siapa yang dapat telaga ni nanti dia dapat apa? Mudah dah jalan di depan ni. Tapi siapa yang gagal kat sini? Macam tadi kan? Gagal kat sini, dah habis dah. Baik, jadi jaga-jagalah kita dalam. Sebab tu kita kena ada ilmu, kena belajar betul-betul. Sebab hari ni macam-macam pembawakan kan. Jadi ukuran dia kita kena belajar daripada Quran ni. Tengok betul-betul. Jadi sebab itulah hari ni kita dah ketinggalan dalam bab ni. Antaranya yang kena halau ni apa?
Cuba tengok surah 25. Ni tadi kan sebab apa mereka dah tukar apa yang Nabi bawa dah lain. Kenapa? Sebab mereka dah tak ambil apa yang Nabi bawa yang asal dah. Mereka jadikan Quran ni apa dia? Mahjuran. Cuba buka surah 25 ayat 27 sampai 30. Baca ayat ni. Ini berkaitan dengan kegagalan umat Nabi nanti kat sini. Nabi tak boleh nak tolong ni. Kerana dia tak berhak untuk dapat syafaat Nabi. Nabi akan suhqan, pergi berambus. Auzubillah. Surah 25 ayat 27 hingga 30. Cuba kita tengok. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Cuba tengok terjemahan ni. Wa yawma ya'addu adh-dhalim, dan pada hari ya'addu adh-dhalim. Semua jumpa ke ayat ni? Nampak pada hari ya'addu adh-dhalim. Addu tu mana? Ni, gigit ni, gigit. Orang yang zalim ni menggigit. Ala yadaihi. Dua tangan dia, yadaihi. Bukan gigit tangan sebenarnya, jari lah. Ini kita panggil dalam ilmu balaghah ni lah. Ilmu apa? Ini dia maksud dia tu. Dia lain Walaupun dia kata tangan tapi maksud dia jarilah, dia gigit. Kenapa ni? Ni simbolik kepada apa? Terlalu marahkan diri sendiri sampai macam tu sekali. Sebab apa? Tangan kenapa tak gigit kaki ke? Perut ke apa? Satu yang senang gigit tangan lah kan. Lagi tu? Sebab banyak perbuatan kita rosak antara apa? Tangan ni lah pemusnah kepada banyak kan. Jadi dia kata apa? Yaqulu ya laitani, dia kata alangkah baiknya kalaulah aku ni ambil jalan bersama Rasul. Nampak? Jadi dia tak ikut jalan Rasul sebenarnya. Tapi ni adakah cerita umat lain? Tak, ni cerita umat Rasul ni. Ni cerita umat Rasul, tapi dia tak ambil jalan Rasul. Okey? Kemudian ayat yang ke-28, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Cuba tengok perbezaan di antara dua ayat. Ayat 27 tadi dia kata ya laitani kan. Ayat ni sekarang ya wailata laitani. Apa beza? Jadi ya laitani tu itu nama dia apa? Angan-angan. Dia tamanni mana? Angan-angan. Alangkah bestnya angan yang itu. Tapi bila dia tengok realiti, angan-angan dia tu rupanya tak boleh dapat apa-apa pun. Akhirnya kemudian ayat 28 dia buat pula, dia ubah pula. Ya wailata. Wailata apa? Ini dia celakakan diri dia pula. Macam tu. Okey, alangkah celakanya aku. Tadi dia kata alangkah baiknya aku kan. Ini dia kata alangkah celakanya aku. Alangkah baiknya kalaulah aku tak ambil fulan ni sebagai teman rapat, teman yang aku ikuti. Jadi apa teman dia buat sampai dia marah, dia celakakan diri dia ni? Okey, ayat 29 sambung. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu
Sesungguhnya teman aku ni adallani. Dia telah menyesatkan aku, menjauhkan aku ani zikri, daripada Az-Zikri ni kat sini apa tafsiran Az-Zikri? Ada masuk Quran. Jadi salah satu nama Quran Az-Zikri. Ada alif lam sini, maknanya Quran. Jadi dia telah, tapi Allah tak guna nama Quran. Kenapa? Laqad adallani anil Qur'ani. Kenapa tak guna? Kena fikirlah kan. Kenapa? Kan Quran ni Quran maksud dia. Kenapa guna nama lain? Yalah, apa kesan tu penggunaan nama lain? Kalau kita kenal orang tu, siapa dia ni? Contoh. Apa Tapi pukul. Bukanlah. Contohnya dia ni siapa nama? Ketua polis siapa nama? Ketua polis sekarang apa nama? Siapa nama dia? Tan Sri apa? Khalid kan? Khalid. Jadi dia datang, dia jumpa orang ni. Nama-nama kita panggil, oh ni Cik Khalid ni. Biasa-biasa Cik Khalid pakai kat mamak kan, Cik Khalid. Kau tahu tak Cik Khalid ni siapa? Dia ni siapa? IGP. Terkejut. Apa jadi? Lain tak? Ketika nama kita yang biasa, kemudian dia tukar nama lain. Ada satu pengaruh berbeza. Jadi Allah sekarang nak beritahu, Quran, kita nampak Quran apa? Quran Qur'an apa? Baca sajalah. Tapi bila sebut Az-Zikri, Ada peringatan. dalam tu ada peringatan, kan beza kat situ. Ramai orang bila nampak hanya pada nama Quran saja, ayat dia cukup rasa Quran baca aja. Peringatan dalam tu ambil tak? Kadang-kadang tak ambil pun. Berapa banyak dia baca, akhirnya tak ambil peringatan. Jadi Allah nak beritahu kat sini, barangkali Quran banyak dia dengar orang ni. Dengar banyak. Tapi rupanya satu peringatan dalam pun dia tak ambil, menjadikan dia akhirnya tersesat juga. Itu maksud dia. Contoh Allah tak guna nama Quran. Allah guna nama lebih dalam lagi, apa dia? Az-Zikri. Berapa ramai orang baca Quran tapi tak ambil Az-Zikr dalam Quran. Faham? Itu faedah penggunaan berbeza nama. Memberi kesan pengaruh berbeza. Itu kita kena tadabbur, kena tengok kenapa Allah guna Az-Zikri sedangkan Quran. Lafaz berbeza sebab apa? Ada nilai berbeza yang Allah nak kita tahu. Tapi bila kita tak buat, tak tadabbur, melalui begitu sajalah keadaan dia. Rugi kita. Siapa yang rugi? Kita ke? Siapa yang untung? Ni makhluk lepas ni. Wa kana syaitanu lil insani, ya, syaitan yang untung. Memang dia nak buat kita macam tu. Jadi sesungguhnya kawan dia tadi telah menyebabkan dia sesat jauh daripada peringatan Quran tu. Sesudah Quran tadi peringatan dia dah datang ke aku. Maknanya apa? Dia dengar tak Quran? Dengar, bukan tak dengar. Tapi peringatan Quran tak diambil, itu maksud dia. Dan memanglah ini sebab, dan syaitan itu sebenarnya terhadap manusia sangat mengkhianat, sangat suka kecewakan manusia. Dan ini paling dia gembira sekali. Dan ketika melihat keadaan ni, ini di mana ni? Ini ketika semuanya bakal diumban dalam neraka ni. Dan ketika ni Nabi sebut, Nabi jawab dalam ayat 30. Nabi melihat keadaan ni kat sana. Setelah tu ada ayat yang Nabi sedih. Ketika dibaca kat Nabi, Nabi suruh cukup dah. Belum masuk baca, Nabi tak nak dengar lagi dah. Sebab apa? Macam mana keadaan nanti ketika umat Nabi ni datang. Dan Nabi tengok tak boleh buat apa ni. Sebab mereka sendiri yang tinggalkan. Nabi sangat sedih. Dan apa kata Nabi melihat keadaan ni? Ayat 30 kita baca. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul itu. Siapa ar-Rasul dalam ayat ni? Jadi ayat ni ingat kena pastikan tak ada tafsiran lain bagi nama Rasul dalam ayat ni melainkan ini rujuk pada Nabi. Sebab apa? Sebab dia ada qarinah. Qarinah ni dia punya pair, dia pasangan. Apa pasangan dia? Al-Quran lepas tu. Hazal Quran, Al-Quran hanya rujuk pada Rasul siapa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak ada boleh takwil makna lain. Salah, tak ada. Jadi dan berkatalah Rasul itu, iaitu Nabi kita melihat keadaan ni, dia kata apa? Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku ini. Kaum siapa?
kaum aku. Ittakhuzu hadzal Quran, mereka ambil Quran ni, dijadikan Quran ni sebagai apa? Mahjura. Ngambil Quran ni sebagai barang yang tidak dipedulikan, tak dipakai. Isi kandungan Quran tak dipakai. Lafaz-lafaznya dipakai, kandungannya tak dipakai. Ini menyebabkan apa hanya jenama je tinggal. Tapi faham? Jenama je tinggal. Tapi dia punya isinya telah berubah kosong. Auzubillah min dzalik. Punca apa dia? Ya Al-Quran yang dia mahjur. Jadi kata ulama, apa makna hajrul Quran ni? Banyak maksud dia. Hajrul Quran ni ada luas makna dia. Dia inilah punca apa dia? Nikmat yang ada pada Nabi kita. Kan? Dan sepatutnya nikmat Nabi ni melimpah kat dia dan melimpah kepada siapa? Umat Nabi. Tapi rupanya dapat semua tak? Oh, tak dapat. Ni yang membimbangkan. Kan? Membimbangkan. Sebab apa? Tak ikut spek. Tak dapat. Jadi inilah. Pertama, masuk Al-Kawthar ni kita tahu apa dia? Pertama, telaga Nabi ni. Kat mana ni? Di akhirat. Jadi ini semua umat Nabi sangat berhajat. Dan ni telaga paling luas dan paling ramai umat akan mengerungi telaga ni. Tapi rupanya apa? Ada yang tak dapat. Apa punca tak dapat? Punca dia adalah nikmat yang umum. Ni nikmat kat mana ni? Jadi dunia. Apa dua nikmat ni? Allah bagi kita Quran. Allah bagi Nabi Quran, nikmat paling besar dia. Kan? Sehingga Nabi diangkat kemuliaan dia dengan ni. Dan Allah bagi kita Rasul ni yang untuk kita sayangi. Selawat ke Nabi ni maknanya apa? Kenapa kita kena selawat kat dia? Pertama untuk dapatkan ni lah untuk kita kan. Tapi satu lagi untuk apa sebenarnya? Dapat syafaat dia kan. Lagi untuk apa? Macam mana cara dapat syafaat Nabi? Ada syarat tak? Selawat je. Kita kena faham tu maksud selawat. Tengok berkaitan tadi kan. Apa dia kata? Allah kata dalam ayat ni tadi, wallazi yusalli alaikum wa malaikatahu yusallu alaikum wa malaikatahu, apa dia? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau selawat je tapi tak nak belajar, boleh tak? Abaikan ilmu. Macam mana? Cukup ke tak? Tak cukup. Selawat tapi buat apa? Buat lara semua. Boleh tak? Cukup tak? Adakah itu menepati? Tak. Maksud selawat ni maknanya kat sini ada hidayah. Bila kita selawat, kita macam ibu kita ingat kan? Maknanya kita nak jadi melahirkan rasa nak taat sungguh-sungguh. Patutnya macam tu. Di selawat atas dasar ilmu kesedaran yang betul-betul tinggilah. Jadi tujuan dia jelas. Untuk kita apa ni? Bila nak selawat Rasul ni, untuk supaya kita betul-betul ittiba. Cuka surah 3 ayat 31 ni. Melahirkan rasa sungguh-sungguh nak ikut jalan Nabi. Bukan keluar daripada jalan tu jadi hiburan seronok-seronok, bukan. Ittiba ni sebab nak dapat kasih sayang Allah sebenarnya. Tujuan selawat Nabi paling besar sebab kita nak dapat kasih sayang Allah. Tapi Allah bagi syarat dalam ayat ni. Cuba tengok syarat dia. Kita baca 31 sampai 32. Sampai 32. Jumpa. Ada tak dulu rancangan ni? Ada kan rancangan ni kan? Ingat tak? Habib apa yang buat tu, rancangan tu saya tak ingat nama dia. Bagus rancangan tu. Sekarang tak ada dah. Biasa baca ayat ni. Baca kat siapa? Baca kat suami ke kat pasangan ke? Janganlah kan, jangan guna macam tu lah. Sebab ayat ni besar, ayat yang mulia. Ayat ni khas untuk siapa? Khas untuk Rasul. Okay? Ni selalu orang guna ayat pengasih ni.
Jangan sembarangan lah. Al-Quran yang mulia jangan sembarangan lah. Kita baca. Biasa dengar ayat ni kan? Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah huwa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Dikatakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, apa kena buat? Ikutilah aku. Ikut siapa? Nabi. Aku kat situ rujuk pada Nabi kita. Dan apa tujuan dia ikut Nabi ni? Untuk dapat cinta siapa? Cinta Allah sebenarnya. Sebab pemilik syafaat, pemilik syurga Allah. Dan Nabi boleh beri syafaat atas izin siapa? Izin Allah juga. Baik. Jadi jalan dia apa? Dengan ittiba. Itu tujuan selawat. Akhirnya dengan selawat yang faham betul-betul selawat ni, kenapa? Tadi kan nak dapat kasih sayang Allah ni dan nak dapat syafaat Nabi, menyebabkan kita seorang yang betul-betul ittiba Nabi. Tapi kalau selawat tapi ikhtilat antara lelaki perempuan ke dan sebagainya, macam mana? Kan? Rosak ke elok selawat? Na'udzubillah. Jadi itu satu istihza dengan agama jadinya. Dia main-main. Tak boleh macam tu. Sepatutnya orang yang betul-betul selawat, dia lagi sangat pegang dengan sunnah Nabi. Itu sebenarnya. Itu intisari utama ni. Sebab itu Allah kata, kalau betul kamu cinta Nabi dengan selawat dia apa dia? Ikut betul-betul sunnah Nabi itu. Dengan segala yang diajar Nabi. Mana kena ambil tahu, kena banyak belajar, kan? Tapi kalau kita rajin pergi, contohnya lah, selawat. Tapi tengok Quran, majlis ilmu tak nak, datang belajar. Time tu je, agak-agak macam mana? Sesuai tak dengan sepatutnya? Taklah, tak kenalah. Jadi kita kena ingatkan sama kita kan? Kena ingatkan. Bukan sekadar untuk itu saja, tapi penuh dengan penuh. Ini tanda betul-betul kita betul-betul cinta Nabi ni. Baik. Kemudian Allah kata apa ayat seterusnya? Atiullah. Allah kata yuhibbukumullah. Allah akan balas cinta kamu ni. Sebab ini baru cinta sejati. Ini baru cinta sejati. Bila dia selawat dan diikut sunnah Nabi, itulah cinta yang sejati. Dan Allah akan balas cinta tersebut. Dan bahkan Allah kata apa? Yaghfir lakum. Allah akan beri keampunan dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ditegaskan lagi. Apa dia? Oleh itu, katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada perintah Allah dalam Quran. Dan taatlah kamu kepada perintah Rasul dalam hadis Nabi ni. Kan? Fa in tawallaw, maka sekiranya kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tak akan mencintai orang-orang yang ingkar. Jadi maksud dari sini, nikmat yang melimpah ruah ni di dunia yang Allah bagi, antaranya Nabi datang ke kita tu nikmat paling besar bagi orang beriman kan. Yang ada pada Nabi sendiri. Allah muliakan Nabi di tempat yang paling tinggi ni disebabkan ni Al-Quran ni lah yang datang. Dan ini juga sebab umat Nabi mulia juga. Dan kita akan dapat fasa pertama nanti akhirat apa dia? Tanda kita ni berita baik kita dapat minum air telaga ni. Apa syarat nak minum air telaga? Ikut Nabi ni. Itu betul. Itu Nabi sebut dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
hadis ni ya. Dia baca man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Apa maksud dia? Man, sesiapa yang amila melakukan, amila ni telah melakukan. Kalau kami telah melakukan, bunyi dia macam ni tadi kita belajar amil. Andai amilna. Kami dah buat lah maknanya. Kami dah amal lah maknanya. Amilna maknanya kami dah amalkan. Amal ni maknanya kerja lah. Perbuatan. Siapa yang mengerjakan amalan, satu amalan laisa, bukan alaihi, di atasnya, tidak ada atasnya sandaran kepada amruna, perintah kami tak suruh buat, fahuwa, maka ia raddun, ia tertolak. Raddun ni maknanya dua lah, raddun ataupun mardudun. Raddun dia menolak. Dia ni menolak ajaran aku. Dia menolak ajaran Nabi. Satu lagi, amalannya ditolak maksud dia. Dua. Maka dia tolak. Maksudnya apa? Sama dia tu orang yang menolak ajaran aku, perintah aku, dia tak nak buat, dia buat perintah lain. Ataupun perbuatan dia apa dia? Allah tolak. Dua perkara. Jadi ittiba, kita kena betul-betul ikut. Macam mana nak tahu kita buat tak? Kena belajar. Itulah maksud sebenar ilmu. Jadi dua ni, Al-Quran dan Rasul ni sebenarnya dia punya ni apa dia? Inilah ilmu yang agung. Inilah kemuliaan. Inilah kemuliaan yang kita kena ada pada umat ni hari ni. Jadi ini sedikit sebanyak ayat pertama nanti. Jadi bila kita tahu benda ni, ilmu besar ni, apakah yang kita kena buat? Nanti arahan seterusnya dalam ayat keberapa? Ayat 2. Fasolli li rabbi kawan. Hari tu sikit kita akan kupas tentang hal tersebut. Jadi mudah-mudahan boleh faham apakah nikmat yang melimpah ruah ni kat Nabi. Di dunia apa dia? Umum apa dia di dunia ni? Allah beri Nabi ilmu untuk umat dia, untuk Nabi sampaikan, iaitu Quran dan sunnah Nabi ni. Dan di akhirat ni apa dia? Haul ni tadi apa? Menyambung ke sungai dalam daripada sungai syurga. Sungai syurga lah telaga ni. Siapa umat Nabi dapat ni, ini kejayaan untuk mereka sampai masuk syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Nabi panggil halumma, mari. InsyaAllah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.